Hari ni kita nak review kedai kawan sendiri. Dah sampai Cafe Isaac. Member siapa kurus buka kafe. Mak Raya. Macam rumah aku pula. Selamat Hari Raya. Tiba-tiba aku pula jadi cashier kat sini. Macam taruh sedap. Saya tolong recommend. Ni orang kaya sekali makan 150 ni. Siapa bayar ni? Apa benda? Abang yang hi, what's up guys? Betul. Nak tengok gambar? Jom. Senyum. Comel. Cek dulu cantik tak gambar? Selamat Hari Raya. Jom kita tengok belah atas. Ada apa kat atas ni? Ya, menantu semua dah ada. Asal muka awak macam MK? Ada. Asal macam MK Klik? Bukan Macam kembar dia lah. Sama kan? Sama. Apa tadi? Kita orang buat jadi. Bro. Rindu ke? Geletek sikit. Oh. Hey, what's up guys? Ada kafe baru. Okay, aku nak test makanan dulu. Tengok lulus ke tak makanan hari ni. Show you pasta. Hari tu aku tak lulus sebenarnya. Tengok macam mana hari ni. Dia perlukan something else untuk meriahkan dia. Cairnya. Cair sangat. Terlalu basic. Chicken chop. Something missing bila kau main dengan kuah. Dia rasa black pepper saja. Next kita ada matcha taro. Yang ni sedap. Air okey tapi makanan tak okey. So kita akan masuk dapur untuk repair balik lah. Beruang spotted kat tepi ni. Senyap-senyap curi makan. Baik kau jujur, sedap ke tak? Baik kau jujur. Sedap. Kau makan apa? Crispy chicken chop. Menipu, aku makan tak sedap tadi. Walaupun kedai kawan sendiri, aku memang amalkan dengan kawan-kawan ni always jujur bila kita bagi feedback pasal bisnes sesama sendiri. Sebab macam itulah baru kita boleh improve. Okay? Jangan ada kawan macam ni. Dia tak jujur. Jangan ambil kawan macam ni. Salam. Good girl. Nak satu? Halal Halal? Nanti I QR kat you. Thank you. Dan ni pula nak selfie. Pandai dia ambil. Sabarlah blok muka saya ni. Aku rasa kena masuk kitchen dia orang nak spot check ni. Weh, ramai. Ramai. Meriah. Penat tak jadi cashier? Penat tapi sale masuk. Sale masuk hati minta bonus dengan bos dia. Awak makan apa sampai kuning mulut tu? Pasta tomato. Sedap tak? Sedap dulu Okey, salam angka. Salam. Selamat Hari Raya. Okey, belajar elok nanti. Oi, full macam tengah open house raya. Meriah. Kau ready aku nak masuk dapur. Aku basuh one by one sampailah jadi sedap balik menu tu. Dibenarkan Okey, dia dah bagi green light aku masuk dapur. Nanti aku akan repair makanan kedai dia. Okey, let's go. Kawan-kawan Cibana ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Wadidaw.